Kita tahu kalau orang Malaysia kurang suka dengan pekerja Indonesia yang datang ke negaranya. Tidak jarang juga dikucilkan, ditakut-takuti, bahkan ditipu oleh agen-agen di sana. Dulu Malaysia pernah menjadi tempat favorit untuk mencari kerja. Tapi berbeda dengan sekarang yang semakin hari semakin tidak diminati oleh pekerja asal Indonesia. Tapi bukan hal baik yang terjadi. Malah orang Malaysia kekurangan tenaga kerja karena orang Malaysia sendiri tidak mau bekerja berat seperti bekerja bangunan, bersih-bersih sampah sampai bekerja di perkebunan. Kita bisa lihat berita-berita di internet dan juga berita-berita yang viral di media sosial. Baik itu dari media besar maupun dari netizen-netizen dan bahkan orang Malaysia sendiri juga mengatakan demikian. Kami berkumpul di sini hari ini sebab kita dah dekat 20 tahun tak dapat pekerja asing untuk sektor barang-barang lusuh. Okey, dah saya rasa kalau nak ikutkan dah 3 menteri dah bertukar. So kita pun dah dengan kita pun dekat 20 tahun dah minta dengan setiap menteri baru yang masuk, Menteri Sumber Daya Manusia dengan Menteri Dalam Negeri. So masalah ni dah tahap yang puncak dah sekarang. Kita dah tenat. Memang semua ahli-ahli minta selaku peniaga barang-barang lusuh ni dah tenat. Betul-betul dah tenat. Kita pun dah tak tahu apa kita boleh buat lepas ni. Sebab kita nak katakan kita nak ajak pekerja warga negara Malaysia. Memang kita dah buat. Tapi diorang tak nak datang kerja dengan sektor ni. Kita nak buat macam mana? Takkan kita nak paksa orang Malaysia untuk kerja. So kita terpaksa pakai pekerja asing. Lagipun, bila kita menggunakan pekerja asing, kita kena bayar levy, kita kena menyediakan tempat penginapan untuk diorang, kita kena bagi makanan untuk diorang. So, kos pun tinggi. Berapa kita nak ada kos tinggi dalam perniagaan? Kalau boleh, kita nak pakai pekerja Malaysia pun. Tak perlu bagi semua. Tak perlu bagi penginapan, tak perlu bagi makan. Kita boleh bagi je gaji 2,000 lebih untuk diorang kerja. Tapi, tak ada yang berminat. Bukan masalah kita, dia orang tak berminat untuk kerja sektor 3D sebab mungkin disebabkan kerja ni ada banyak habuk, ada kekotoran, cuaca selalu panas. Hai korang, Assalamualaikum. So hari ni I nak share something dengan semua. Rasa geram I, rasa panas I hari ni. Tak boleh bendung weh, tak boleh. I punya geram ni tak cerita, korang faham tak? Satu benda dugaan paling besar aku meniaga makan ni ialah pekerja. Memang aku minta maaf kalau hari ni ada bahasa-bahasa yang kasar keluar dari mulut aku. Memang balik sangat pekerja ni. Korang tahu tak, last minute berhenti. Kita dah training penat-penat, dah training dia seminggu 2, lepas tu dia berhenti last minute. Alasan dia nak pergi dekat Tokyo lama apa. Kau datang dah kenapa kau kerja dengan aku kalau kau nak pergi dekat Tokyo lama? Faham tak? Binatang tu tak? I know maybe you all think like alah benda kecil je masalah pekerja kan. Tapi kau tak faham weh, almost every month ada isu dengan pekerja. Sakit hati gila. Yang sakit hati tu sebab aku dengan laki aku jaga pekerja elok tau. Nak tukar bilik 10 kali pun kita okey. Nak selesa lah, nak advance kita bagi. Cuma silap dia aku ambil pekerja luar. Sebab pekerja Malaysia kita ni tak nak kerja. Aku ada peluang pekerjaan. Aku ada tempat tinggal aku nak bagi. Aku boleh bagi makan ikut waktu kau bekerja. Tapi orang kita tak nak kerja. Kau faham tak? Orang kita tak nak kerja. Aku nak cari orang kita kerja. Tak, kita orang penat. Tak ada break. Minggu ni je, minggu lepas satu betina ni berhenti last minute. Dalam mulut dia menjawab dengan kita. Bila kita tegur dia elok, aku dengan laki aku tak pernah maki staff, tak pernah carut staff, tak pernah bagi staff ke buluh ke apa, tak pernah. Kita orang struggle business pun gaji mesti bayar. Kita orang cari mana korek. Korang tahu tak? Aku sakit hati gila dia macam ni. Baru je beberapa hari lepas yang perempuan balik ni berhenti last minute. Kau tahu tak? Last minute berhenti. Tiba-tiba
Kata apa nak duduk dengan suami? Kalau kau nak duduk dengan suami, dah kenapa kau kerja dengan kita orang awal-awal? Kenapa kau kerja dengan kita orang awal-awal? Yang hari ni pula seorang lagi nak kerja dengan bos lama. Kalau kau nak kerja dengan bos lama, kenapa kau minta kerja dengan kita orang? Kenapa kau kerja dengan kita orang? Haram jadah. Kan aku kena training kau. Masa tau, itu semua masa tau kita orang kena buat. Laki aku kena buat, kena korbankan untuk training. Nasib baik kita orang jenis yang bukan harapkan diorang masak ada. Pasal kita ada makanan kita ada SOP kita sendiri. Kita orang aja dia masak ikut cara kita orang lah training. Faham tak? Kalau aku harapkan tukang masak lari macam ni, mampus aku nak maintain kualiti makanan aku. Sakit hati kau tahu tak? Sakit hati weh. Mana orang kita yang berhebat? Yang tak ada kerja, jobless. Kata tak ada kerja, korang sanggup pergi duduk kat kaki lima minta sedekah padahal cukup sifat. Aku ada peluang pekerjaan, aku bagi tempat tinggal. Korang tak nak kerja, korang tak nak kerja lebih. Korang nak apa? Goyang kaki dapat gaji. Itu yang korang nak. Korang ingat owner bisnes makan macam kita orang ni apa? Goyang kaki. Tak susah tak nak. Kita orang bekerja weh. Kita orang bukan kerja satu kerja, kita buat banyak kerja. Korang tahu tak? Aku tak kisahlah siapa nak komen apa, tapi seriously aku sakit hati gila hari ni. Geram. Aku geram. Aku bukan nangis sebab aku sedih, sebab aku tahu aku lebih okey. Setakat aku nak cari orang lain nak train tak ada masalah. Tapi sakit hati tu kau tahu tak? Kita cari rumah untuk staff. Bagi advance, bila nak advance bagi advance. Saya tak ada susah. Kalau saya tak ada susah pun kita orang keluar duit kita orang poket. Kita orang bagi dulu kat diorang. Macam ni weh diorang buat weh. Sakit hati gila. Aku nak cari orang kita kerja punya susah kena ambil orang luar. Kau tahu tak? Orang kita dia tak nak. Dia tak nak kerja. Kau tahu dia nak apa? Tak ada kelulusan ke apa. Kau tak kisah. Kita maintain. Masak je weh. Susah pun. Penat weh. Kau tahu tak? Penat gila weh. Aku pernah itu 3 minggu 2 kios aku semua last minute lari tinggalkan kerja. 2 kios. Aku terpaksa jaga 1 kios. Laki aku terpaksa masuk 1 kios. Sebab kita orang tengah cari pekerja. Masa tu tak ada berjumpa. Kau tahu tak? Nasib baik kita orang ada SOP apa semua. So bila orang masuk senang training. Tapi masa tu 3 minggu aku haru dengan anak-anak aku tu. Aku angkut pergi kios semua. Bawa sekali dengan terlepas sekolah sebab balik lambat semua. Kau tahu tak? Diorang ni bangsa-bangsa ni ingat aku kerja goyang kaki. Aku bos, aku goyang kaki agaknya. Aku tak sacrifice. Natang betul lah. Kalau aku boleh dapat warga kita yang betul-betul ikhlas nak kerja, aku ambil weh. Aku bagi korang kerja weh. Kerja tempat tinggal, makan aku bagi. Orang kita ni naik minyak, naik lemak. Kau tahu tak? Pun kami yang tidak ada tenaga buruh. Apa yang berlaku? Baja kita tidak dapat diselenggarakan, meracun kita tidak dapat lakukan. Berbagai lagi kerja-kerja yang lain sepatutnya membaja setahun 3 kali kita lakukan, tapi sekarang ini dah sudah bulan 8 bulan dah. Baja yang pusingan yang pertama pun kita tidak dapat lakukan. Inilah yang kami mohon sangat kepada Yang Berhormat Menteri Sumber Manusia, segerakan bantuan kepada kami ini supaya kami tidak berterusan mengalami kerugian. Kalau tak ada pekerja migran, pekerja tempatan tak akan buat. Kita buatlah kempen kerja kilang lah, kempen kerja pasar lah, dan kita bagi insentif yang sedikit tinggi. Tak akan ada. Dan kalau kita rujuk kepada contoh 200-300 ribu rakyat Malaysia, khususnya di Johor, yang sanggup bangun pukul 3-4 pagi untuk pergi ke Singapura dan bekerja dalam fungsi-fungsi yang sama seperti pekerja migran di Malaysia di Singapura. Kita kena ambil kira bahawa kenaikan gaji itu tidak mampu dikejar oleh Malaysia. Mudahlah untuk mereka di media sosial kata, kalau bayar saya 3-4 ribu ringgit, saya pun sanggup untuk kutip sampah, saya sanggup untuk kerja di ladang. Tapi mana mungkin kita nak melihat capital tapi overnight nak samakan
membandingkan gaji kita dengan Singapura, dengan purchasing power di Singapura dan sebagainya, saya rasa tak boleh. Jadi suka tak suka, kita masih lagi mesti bergantung kepada pekerja migran, terutamanya untuk sektor-sektor tertentu. Dalam hal ini kita tak boleh tolak bahawa untuk jangka masa yang sederhana dan panjang akan ada pekerja migran yang perlu dimasuki ataupun dibawa ke Malaysia. Bahawa layanan yang diberi kepada pekerja migran ini boleh dan mesti ditingkatkan. Mereka tak boleh dilayan seperti buruh paksa, dan masih lagi ada banyak majikan yang perlu ditegur dan langkah perlu diambil, penguasaan perlu dilaksanakan supaya hak mereka dan kebajikan mereka dijaga dengan baik. Saya sendiri melihat waktu saya jaga Kementerian Kesihatan Malaysia dahulu bahawa perumahan yang disediakan oleh pekerja-pekerja migran ini sangat-sangat daif. Ambil pendirian yang lebih kemanusiaan tentang orang yang betul datang daripada negara lain, tapi bukan keputusan dia untuk lahir kat negara mana. Dan kadang-kadang benda asalnya kita lupa sebagai manusia, bahawa kita bersyukur alhamdulillah dapat lahir dalam Malaysia, negara yang aman, negara yang memberikan kita peluang ekonomi. Bukan salah sesiapa yang terpaksa ataupun dah ditetapkan oleh Allah SWT dilahirkan di negara yang mungkin ada konflik, yang mungkin ada kesusahan, yang mungkin peluang rezekinya tidak secantik kita. Mengeluarkan hampir 1,100 metrik tan sayur-sayuran sehari dari Cameron Highland, bagi sayur-sayuran lah. Jadi sekarang ni kita keluar 400 hingga 600 metrik tan sehari sahaja. Kenapa? Petani-petani tak cukup pekerja asing untuk mengendalikan kebun dia. Okey, Malaysia bukan lagi pilihan pekerja Indonesia. Inilah yang berlaku sekarang. 3 tahun kebelakangan ni pun kita dah nampak sebenarnya yang negara kita ini hanya menerima pekerja daripada Bangladesh, Pakistan. Kan? Indonesia jarang lah. Kan? Sebenarnya sebelum COVID itu kita ada 1.1 juta tenaga kerja Indonesia yang dianggarkan parti pula, maksudnya tanpa izin daripada Indonesia lebih kurang 1.5 juta sebelum COVID. Selepas COVID kita kehilangan separuh, kedua-dua tu. Yang izin pun kita kehilangan separuh, 500,000 lebih. Yang tanpa izin pun kita hilang separuh. Memang kita nampak benda tu, baguslah kan, kurang tenaga kerja asing. Tapi kita tak tahu negara kita ni tetap memerlukan tenaga kerja asing. Faham tak? Negara kita ni tetap memerlukan 2.5 juta tenaga kerja asing tu. So bila pekerja Indonesia ni kita dah tak terima, mereka dah tak minat lagi masuk negara kita, kita terima daripada negara mana? 2.5 tu tetap kita kena isi. Faham tak maksud aku? 2.5 juta tenaga kerja asing dalam negara Malaysia ni yang diperlukan tetap perlu diisi. Majikan tetap perlukan, tetap akan panggil masuk. So kita akan terima pekerja asing daripada Bangladesh, bukan lagi negara Indonesia. Kat situ lah masalah dia. Kita akan jadi Meladesh. Nasib lah. Okay. So inilah situasi yang berlaku sekarang ni. Memang kita nampak lah yang negara kita ni dah dipenuhi oleh pekerja asing daripada Bangladesh. Sebenarnya tak ada masalah pun, mana-mana negara pun, cuma nak menguruskan tu berbeza lah. Bagi aku, kalau macam aku pernah lah aku mengurus mereka ni kan. Lebih mudah pekerja Indonesia lah, sebab dia faham kita mudah nak komunikasi dengan orang berbanding pekerja daripada Bangladesh lah, Pakistan ni. Susah nak komunikasi, kita nak guide dia orang ni, nak ajar dia orang, susah, lambat sikit untuk mereka belajar, terutama nak melibatkan sektor pekerjaan ni yang korang nampak ni lah, pembinaan. Sebab mereka bukan datang daripada negara sana tu, negara sumber dia orang tu. Ada yang tak pernah bekerja pun, tak pernah bekerja pun dalam sektor tu, tiba-tiba datang sini pegang benda-benda macam tu. So kita nak kena ajar dia. Bila tak faham cakap Melayu, cakap Malaysia, susah lah kita nak ajar. So dia akan timbul benda-benda macam tu lah. Okay, sekarang untuk kita berkomunikasi, nak menguruskan mereka jadi pekerja, susah. Okay, ditimbul masalah macam tu. Tak ada masalah pun pekerja asing daripada negara mana pun, tapi majoriti majikan memilih tenaga kerja asing daripada Indonesia sebab mudah. Kau nak bagi arahan mudah, kau keluarkan arahan pun dia orang boleh baca, boleh faham.
Bukan pula arahan dekat keluarga daripada Bangladesh ni. Mampu tak erti nak baca betul? Susah betul. Susah tak? Susah. So sebab itu pentingnya kita menjaga hubungan baik antara Malaysia dan Indonesia. Okey. Sekarang ni pakai teknologi dan zaman bila guna pengait Konoha dia Konoha mundur. Kita guna teknologi apa bang? Teknologi apa yang kita gunakan untuk ambil buah sawit lah, kait sawit apa mesin teknologi apa? Apa teknologi yang digunakan untuk kait buah sawit? Teknologi apa? Kalau buah kelapa boleh lah kita guna teknologi beruk yang panjat kan? Beruk boleh panjat. Kalau sawit ni lain, tak boleh, jangan kata beruk, orang pun tak boleh nak panjat pokok tu. So dia kena guna tenaga juga, kena guna tenaga. Tak boleh nak, tak ada buat masa sekarang ni tak ada lagi lah mesin yang boleh kait buah sawit tu, tak ada lagi. Tak ada. Sebaik Felda ke Fekra ke Sandepi ke, semuanya pakai tenaga kerja. Sebab itu tenaga kerja asing ni, dan terutama daripada Indonesia lah, sangat-sangat diperlukan dalam sektor perladangan, terutamanya sawit. Sebab dia melibatkan kepakaran. Dia pekerja ladang antara yang mampu menghasilkan pengeluaran yang tinggi adalah pekerja Indonesia. Itu realiti dia. Kerana mereka, salah satu faktornya, kerana negara mereka masih tidak membuka peluang pekerjaan kepada rakyat dia. So rakyat dia masih lagi ada yang bekerja di ladang, ada. So tenaga-tenaga mereka lah yang diperlukan dalam negara Malaysia ni. Tenaga-tenaga mereka ni, pengalaman mereka diperlukan untuk dibawa ke dalam negara Malaysia ni. Pengalaman mereka tu. Sebab dia kerja sawit ni dia bergantung pada kepakaran pekerja dia. Kalau pekerja dia kita ambil daripada Bangladesh, Pakistan ke kan, dia akan menjejaskan pengeluaran. Sarawak pun kekurangan 1,000 tenaga kerja asing di sektor perdagangan. Semenanjung lagi lebih kurang 40,000 ke 30,000 kekurangan tenaga kerja asing. Negara kita memang memerlukan tenaga kerja asing daripada Indonesia. Kalau abang tak percaya, abang dengar ni daripada Sarawak punya, kenapa mereka pun memerlukan tenaga kerja asing daripada Indonesia. Terima kasih telah menonton sampai akhir video. Jangan lupa like dan subscribe.